Ni dalam ayat ni. Habis dah tentang apa ni? Buah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wadiha. اللهم اشرح لنا صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وعمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Tak share skrin lagi. Sekejap. Baik. Kita baca hari ni. Wazillim mamdud. Wa qala Ibnu Jarir. Hak ni baca dah? Tak kira. Tak kira ni. Ibnu Jarir ada cerita. Kita rekah daripada Abu Hurairah. Ini mana? An Abi Hurairah qala. Muka surat 65 je ke? 65. Fakrah ke-4. 1, 2, 3, 4. An Abi Hurairah qala. Inna fil jannah la syajaratan. Kita baca cepat yang ini. Sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pokok. Yasirur rakibu, berjalan. Yasiru berjalan. Ar-rakibu, orang yang naik kenderaan. Fi zilliha, di bawah bayang pokok itu. Mi'ata sanatin. 100 tahun. Okey. Jadi bila Nabi cakap gitu. Abu Hurairah cakap gitu. Maka Abu Hurairah kata, Iqra'u in syi'tum. Dia buat apa dia suruh? Mau baca kalau mu nak. Iqra'u, bacalah. In syi'tum, jika kamu nak. Wazillim mamdud. Buat apa dia suruh gitu? Sebab berita hak dia bagi tahu, dia kata dalam syurga ada satu pokok di mana orang yang berjalan di dalam bayangnya itu sama dengan 100 tahun tu, berita pelik. Jadi nak suruh orang kata, nak suruh orang percaya, nak suruh orang percaya, maka dia kata apa? Iqra'u, bacalah, in syi'tum, jika kamu mahu. Ada firman Allah, wazillim mamdud. Jadi aku kata ni bukan kata tak ada sumber, tak ada sandaran, tak. Barang pelik dia, oh cikgu nak ayat ni payah juga. Oh macam tu kita baca satu hadis tentang kelebihan surah Al-Mulk, kan? Hak dia pergi pacak kemah atas kubur. Lepas tu dia tengok tak ada kubur pun. Kubur tu hilang dah, lama dah lenyap. Tiba-tiba dia duduk tengah, apa nama tu? Tengah duduk dalam kemah dia, tiba-tiba bunyi orang baca Quran dalam kubur. Surah Al-Mulk. Tu. Ada tu. Walaupun hadis tu, dia hadis tidak kata kuat, dhaif, tapi tidak sampai tahap maudhu'. Ada cerita. Lepas tu lagu mana kita kalau lagu tu? Ngosek dah kalau kita. Lari dah kita. Tu ada berlaku. Menipu lagu ni. Maka fabalagha zalika Ka'ban. Hak Abu Hurairah kata tadi tu siapa kepada Ka'ab. Sahabat zaman tu. Ka'ab ni orang alim. Dia ahli kitab. Kalau tak silap ingat nama. Ka'ab bin Al-Ahbar. Rasanya nama dia. Lalu Ka'ab kata, Sadaqah. Sadaqah.
Benar. Ka'ab kata. Wallazi anzala at-Taurah ala Musa. Oh, Ka'ab pun cerita dia kata. Dan Allah allazi anzala at-Taurah yang menurunkan kitab Taurat ala Musa kepada Nabi Musa wal Furqan dan juga yang menurunkan Furqan ala Muhammad. Dia kata memang ada. Di mana lau anna rajulan, kalau seorang lelaki lau anna rajulan, kalau seorang lelaki raqiba hiqqah raqiba hiqqah au jiz'ah. Tak aja dengar apa ni. Tak tahu ni. Kena cek. Nak suruh cikgu boleh baca ni. Kalau hamba ambil kamu, hamba seorang baca. Ni. Unta betina. Raqiba hiqqah au jada'ah. Padahal tak faham. Unta betina yang berumur sekitar 3 tahun. Cukup matang untuk ditunggang atau diguna sebagai korban zakat. Jada'ah pula untuk betina yang berumur sekitar 2 tahun lebih. Mencapai umur hiqqah. Tetapi juga dianggap sah dalam hukum setengah ibadat. Oh, tak faham sungguh cikgu kita. Bahasa tu. Dia ambil kira lah. Gitu. Pandai-pandai tinggi pun adalah anak ilmu jerak. Tu ialah. Tu cucuk hidung dah dia tu. Gitu ialah gitu. Tak, ada lagi. Tak ada nama tu. Dia siapa gitu mu. Dia kira. Jadi ayatnya dia cara. Tu cara. Cara dia hidup tu dia mikir benda-benda gitu. Dah, ilmu dia. Baik. Dia kata ni kalau kita ngaji dalam bab zakat atau korban dalam fiqh, jumpa. Dia baik alim kau ni. Dia tahu belakang. Tanyalah harga apa. Tapi jangan duk pegang ke dia. Okey. Baik. Jadi, sumadara dia kata, kemudian lepas dia naik hiqah atau jaza'ah tadi, jaza'ah tu, sumadara dia pun keliling. Dia naik unta tu dia keliling haula di sekitar di sekitar tilka syajarah, pokok itu. Apa dia sebut hiqah dengan jaza'ah tu? Umur. Dia nak rujuk pada umur 2 tahun atau 3 tahun tadi kan. Dia kata, kalau dia naik benda tu, dia pun keliling. Dia kata, ma balaghaha. Nescaya, dia tidak akan dapat likung habis so keliling. Ma balaghaha. Dia tidak akan habis satu pusingan, cikgu. Tu. Orang yang naik unta tadi tu, dia kata, ma balaghaha. Dia tidak akan habis satu pusingan. Hatta yaskuta. Sehinggalah dia sudah jatuh. Mana sampai umur haraman tua. Habis umur. Dah 100 tahun. Mana kalau kita naik daripada umur muda, nak keliling pokok dia tu, 100 tahun baru cukup setakuk. Tak ada siapa kalau dengan pokok kita kena sampai COVID ni mati mengejut belakang. Merasa tengok pokok tu pun mati selalu. Dah besar.
Kita tengok bukit, tengok gunung tu pun besar dah. Nah, besar dah. Pokok ni 100 tahun pusing. Bayar dia betul lah cikgu. Lagu mana syurga ni? Pokok so baru pun tahu tu mudah. Cah pala dah kita nak fikir ni. Pokok ada umur 100 tahunnya. Ni dia pusing dengan dia ni cikgu. Kak kita pokok 100 tahun tu baluk lagi. Bawa chainsaw putus lagi. Ni tak putus ni. Tak boleh nak royak lah Kak Azhar. Kalau tengok dalam cerita Nabi Adam tu dia kata, mau makan lah, hok mana-mana mau nak makan. Banyak lah. Banyak. Kak Azhar weh. Terus dia royak dah ke syurga. Kita royak dah ke mana ni? Tengok asyik yang itu. Hok paling rebek pun seluas langit bumi. Syurga hok paling rendah sekali. Kak cikgu. Hak paling rendah pun seluas langit bumi dah tak habis nak berjalan dah kita. Kak Zah. Mana Kak Zah? Rumah kita tak nak cuci dah. Dia gini. Kita mikir gitu sebab kita mikir dengan otak kita lah ni. Bila kita duduk denung, dia tidak jadi otak lah ni dah. Moga pergerakan sup. Jadi kita rasa nak tengok jauh, zoom nak tengok jauh. Jadi duduk jauh. Nak tengok dekat, jadi duduk dekat. Apa tu? Lagu mana nak fikir? Jadi sepokat Azhar, pokat nak kita tengok panggoyang, tengok panggoyang kecil-kecil. Dah moga tak pandai. Nak duduk depan, nak dekat, nak tengok dekat. Debu kata habis. Dah depan ke? Orang pakai nak duduk depan lah. Lepas tu kat duduk begini tu nak menyodoh. Hero gerak ke tu begini tekak gitu. Tengok cerita Prebet Lapuk itu. Tengok cerita padu jadi askar. Suka. Jamin bodoh. Hari raya lah. Raya ada peti. Pergi tengok panggung. Masuk aja. Sesak barat habis. Baik. Tapi masa tu, nak ayat ni, perubahan. Masa tu, kita masuk panggung, kita tahu. Royak kanan saya. Mau jangan royak kecil aku, kena miyak aku. Sebab apa? Masuk panggung ni, dosa besar. Zaman tu. Hari ni, tak kena masuk panggung dah. Panggung masuk ada kita. Ni, akak telefon, boleh poket. Gimana-mana pecik sama, betul tak? Tak berasa pula dosa. Panggung masuk rumah jadi TV. Lah ni panggung masuk poket. Sikit lagi kan? Panggung masuk otak tu. Tak ada. Telefon ni tak ada. Tak cikgu. Dia pakai skrin di udara. Dia panggil pakai hologram tu. Lepas tu boleh niat ya. Boleh niat. Dia akan buat. Sahabat tak tu. Kita royak ke budak-budak di Universiti UMK. Sebab dia akan sampai tahap dia panggil proses Internet of Body ni. Dia akan kontrol kita melalui komputer besar. Dia boleh baca semua otak menyambung dengan dia. Dan dia boleh arah supaya kita mikir gapo. Dan dia tahu kalau kita mikir ni ada unsur nak memberontak ke gapo, dia boleh ni diffuse kita. Dia boleh apa? Tidak aktifkan kita. Dia boleh buat. Dia boleh buat. Dia boleh sensor ingatan kita. Dia boleh sekat. Sebab masa tu maklumat dikawal oleh big data. Tu masa tu. Tu dia nak buat learning kepada ID digital. Lepas tu nak masuk dalam tubuh kita. Masa mula-mula kita royak dulu. Mikrochip orang sengih belakang kita. Orang kata, mu tahu main warna, mu ustaz. Kita ni baca hak kape royak. Lepas dia kata, ambil semua orang kape. Benda yang tak sahih. Hak kape, nak sahih kot mana? Bagi hak kape. Tapi jadi,
Dan dia akan boleh kawal. Bila benda tu ada, cikgu, dia boleh kawal nyakit. Dia tahu kita sakit ke apa. Tubuh kita tu dia boleh tahu dan dia boleh hantar ubat. Sebab ubat pada masa tu dalam bentuk data. Bukan lagi dalam bentuk kapsul macam kita masuk gitu. Data tu akan bertindak balas dengan badan. Sebab badan dah jadi separa robot. Gitu. Dia nak gitulah. Jadi masa tu tak tahulah orang lagi kedok kita ni. Gitulah. Dia sebab orang dah. Jadi tuan-tuan sekalian. Gitulah keadaan. Jadi benda tu kita harap tak jadilah. Tapi nampak gaya tu nampak nak kau jadi. Sebab ni bila dia lepas kita AI teknologi ni kan, cepat perkembangan berlaku. Beratus kali ganda perubahan berlaku. Drastik. Dan sehingga orang tak berasa dah. Benda salah dengan betul tu bagaimana. Dah. Jadi, hak terbaru hamba tengok tadi, perubahan kita lah ni. Ni. Hamba jumpa tadi. Ni. Kerana tak dibuka. Ni. Ni tu tengok. Learning. Ni. Dia buat apa dia ni? Ni. UPM jadi tempat Carnival Mobile Legend. Dalam masjid. Buat My Carnival Mobile Legend. Lepas tu bila hamba komen bawah. Ni ada komen. Hamba buat tajuk atas. Kesesatan zaman kini. Bawa sikit lah. Status hamba gitu ya. Kesesatan zaman kini kecil apa banyak-banyak. Tapi ada orang kata. Dia kata apa ni sahabat hamba juga. Saya minta maaf Ustaz dalam bab ni. Maybe saya ada khilaf dengan Ustaz. Pada saya program seperti ini tidaklah sampai menyesatkan umat sebenarnya. Dalam masjid ni tempat untuk kita charge aura positif dan menghilangkan aura negatif. Dan berkenaan program ini tidaklah mempromosikan seks atau maksiat yang lain. Tapi hamba tak ada nak jawab lagi. Hamba tak sen jawab dengan otak hamba. Hamba nak suruh cek GPT yang jawab. Hamba nak suruh cek GPT yang jawab. Nantilah. Jadi, tapi kesimpulannya, hamba nak oyak. Orang tak berasa dah benda Mobile Legends tu lara. Kan? Sedangkan Nabi royak, siapa yang bercakap perkara lara dalam masjid, betul tak? Termasuk dalam perkara-perkara yang menyebabkan terbatalnya ibadat kita. Terhalangnya keberkatan. Kalam dunia, betul tak dalam masjid? Kalam dunia. Gak Mobile Legends ni, mengingatkan kita kepada Allah ke? Duk main cah positif, cah negatif tu. Akal tu. Jadi, orang tak berasa dah benda tu benda lara. Siapa? Orang boleh bawa pergi masjid. Siapa tu email kot AJK tak boleh nak faham dah benda tu salah. Gitu fitnah dajjal. Jadilah ni dulu masuk rumah. Masuk panggung. Lepas tu masuk rumah. Masuk poket. Masuk otak. Lah kali masuk masjid. Tak ada apa. Tak apa dah lah. Moga boleh tanda dalam masjid tu. Mana orang tak nampak dah benda tu salah. Data dia. Dia punya jeritan apa semua. Ngada muziknya apa semua. Sebenarnya benda tu adalah benda yang memancing manusia menghabiskan masa secara sia-sia. Itu sebenar. Jadi mengalih manusia daripada zikir kepada Allah. Tu.
Dia adakah termasuk la ayatin liulil albab benda macam ni? Adakah dia termasuk dalam fi khalqis samawati wal ard? La ayatin liulil albab. Di mana bila dia jadi tanda allazina yazkurunallah. Orang tu akan ingat Allah. Betul tak? Jadi tak rasa tak siapa situ. Tu. Dengan muziknya. Lepas tu dengan rupa. Watak-watak dia buat tu macam setan belaka muka. Dengan kepala berdurinya, telinga berduri. Kita pun tak pernah main benda tu, tak tahu. Tapi budak-budak anak-anak generasi anak kita ni, kenal lah kau pak tua menikah pun duk main begitu lagi. Lepas tu kalau setara tu mau, tua tu imam main kau tu. Dunia tu. Tak apalah orang muda cikgu. Tu email pun main begitu. Bila kita tegur lara, pakai Dia pakai dunia tu lah. Dia tak ada mikir dah soal anak zuriat ke, soal anak fikir harta ke. Tak. Infak, nafkah dia tahu tu je. Hidup dia. Gitu. Mak. Mau dengar ke tak? Jangan duduk gitu. Ada ngaji ilmu ni tak boleh duduk dengan dagu. Yang akan tidur. Sebab apa bila kita duduk gitu, Tok Guru kata mana? Ustaz kata, saya tak mari nyik lalu tak palam. Dia pergi berok atas matamu, dia nyik tak palam. Saya tak. Di sekolah, Ma'had Muhammadi. Boleh kita ingat. Jadi, gitulah keadaan. Baik, kita baca lagi. Dia kata, tilka syajarah ma balagha hatta yaskut. Di mana? Allah. Teruk lagi ahli Ka'ab ni. Ka'ab bin cerita. Inna Allah gharasaha biyadihi. Oh, ni cerita ni. Sesungguhnya Allah ni. Sorry. Betul tak? Inna Allah gharasaha. Sesungguhnya Allah menanam pokok itu biyadihi. Allah tanam pokok tu dengan tangan dia sendiri. Kalau gitu Tuhan kebun juga lah setara ni. Maknanya. Wa nafakha fiha min ruhihi. Dan Allah hembuskan di dalam dia ruh dia. Ada ruh. Bukan. Ruh pokok. Cara pokok. Betul kan? Kalau tak ada ruh, mampu kerah pokok tu. Sebab tu, kullun yusabbih bihamdih. Betulnya setiap benda tu bertasbih. Cara dia. Wa inna afnanaha lami wara'i suril jannah. Ni. Dan kita tengok. Dia kata, dan apa ni, afna ni, rimbunan dia, dahan dia lah. Ni. Dia kata, dahan-dahannya, sesungguhnya dahan-dahan dia tu, berada di belakang tembok syurga. Maksudnya, menjuntai keluar. Tu. Maksud, ni dia kata, sesungguhnya dahan-dahan dia tu, rimbunan dia tu, berada di belakang tembok syurga. Afna jamak fannun. Dahan, cabang pokok atau ranting-ranting. Suril jannah ni tembok syurga. Hak mengelilingi syurga. Baik. Boleh? Boleh cikgu? Dapat tak? Gitulah. Baik. Dia bagi tahu. Jadi, wa ma fil jannah, dan tidak ada di dalam syurga itu nahrun. Mana-mana sungai. Dia kata wama, dan tidak ada fil jannah, di dalam syurga itu nahrun. Sungai
illa melainkan wahwa yakhruju, melainkan ia itu keluar min asli, sungai itu keluar min asli dari umbi tilka syajarah, pokok itu. Allah cikgu, sungai keluar daripada pokok itu. Oh, padat 100 tahun pun nak keluar sungai situ. Pusing. Jadi mana-mana sungai yang ada dalam syurga keluar daripada pokok tu. Oh, besar. Kan cikgu? Legeh. Punca. Tu buat kita panggil ulu legeh tu tak? Kita cerita ni pula. Anas pula. Daripada Anas. Anas kata daripada Nabi tentang wazil mamdud ni. Fil jannah sama ya. Dalam syurga syajarah ada pokok yasiru rakib. Laju-laju pun tak apa dah. Nah? Yasiru rakib, berjalan orang yang naik kenderaan fi zilliha, di bawah bayang dia mi'ata amin. 100 tahun la yaqta'uha. Tak habis lagi. La yaqta'uha. Tak lepas lagi. Okey. Lepas tu hak ni pula, ini cerita ni. Ni. Okey. Dia kata dia ni cerita daripada Sahlun ibnu Sa'din, sahabat besar ni. Sahlun ibnu Sa'din ni. Dia kata Rasulullah ada bagi tahu, Rasulullah kata inna fil jannah syajarah. Dalam syurga ada pokok yasiru rakibu, orang yang menaiki kenderaan, dia naik al-jawad al-mudammir as-sari'. Al-jawad ni kuda. Al-mudammar bukan mudammir, al-mudammar yang gempal. Kuda yang apa cikgu? Kuda gagah lah, nampak sedap tidak duk kurus duk tu. As-sari' yang laju. Kuda yang gagah, yang mantap, yang laju, mi'ata amin. 100 tahun kuda tu lari, ma yaqta'uha. Pas 100 tahun tak berhenti je, bukan berkata maya RNA dok ni. Tak apa. Mati dulu lagi. Kuda berapa pandai banyak mu? 70. Sebab dia sifat dia kuda ni dia nak kena gagah tak? Bila tua dia tak gerak dah kuda. Payah kan kita nak jumpa kuda tua. Kita dah tengok dalam cerita-cerita gambar hak liar-liar apa tak ada tua. Dan hak sedaknya dia kata, Ibnu Katsir kata, ini hadisun sabit an Rasulillah. Ini hadis sabit daripada Rasulullah. Bal mutawatirun. Bahkan mutawatir pula tu. Tak kita tak ada lah kalau hadis sampai tahap mutawatir. Maktu'un. Pasti pula. Bisihatihi. Dengan kesahihannya. Inda a'immatil hadis an-nuqad. Maktu' tu pasti. Dengan kesahihan dia di sisi imam-imam hadis an-nuqad yang sangat kritikal. Jadi imam hadis makna pantang kejumpa, dia tahulah hadis ni macam-macam mana. Kenapa hadis ni kuat? Li ta'addudi turuqihi, kerana banyak turuk dia. Turuk ni kita panggil jalan cerita dia. Jalur dia. Wa quwwati asanidihi. Jalur lah, jalur turun. Dan kekuatan sanak-sanak dia. Sanak orang duduk dalam setiap jalur tu pula cikgu. Orang bisa-bisa. Wasiqati rijalihi. Dan rijal, lelaki yang ada dalam sanak tu pula orang siqah baca. Jadi nak cerita, ni Ibnu Katsir kata. Maknanya di sini, pokok tu betul ada lah. Jadi kalau Kak Azhar tanya, banyak mana pokok tu tadi, kalau kita tengok kepada hadis ni,
Pokok tu so tu asal. Pokok tu ya, pokok lah tu satu ya lah. Sebab disebut syajarah. Okey. Tapi Kak Azhar tanya, kalau Kak Azhar tanya, banyak mana pokok? Banyak lah. Dalam syurganya. Kalau pokok bersatu, kalau kita duduk jauh tengok, gergasi lah kita nak. Besar sungguh ni. Ni tengok ni. Usahkan kita tak percaya macam dengan cerita ni. Abu Saleh cerita. Abu Saleh kata, hadatsani Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita kat aku satu benda. Dia kata, inna fil jannah. Sesungguhnya pokok di dalam syurga tu. Inna fil jannah, dalam syurga itu syajaratan. Ada satu pokok. Yasirul rakib. Berjalanlah orang yang naik kenderaan fi ziliha. Di bawah bayang dia tu, sab'ina aman, 70 tahun. Jadi bila dengar gitu, qala Abu Saleh, ni Abu Saleh ni, Abu Saleh bagi tahu kat orang lah, dia kata Abu Hurairah ada cerita kat aku macam tu. Jadi bila dia cerita gitu, dengarlah kepada kawan dia, Abu Saleh. Abu Saleh pun tanya, atukadzibu Abu Hurairah? Maknanya, hey, adakah wahai Abu Saleh? Ni, Abu Saleh kata, apa nama ni? Kepada perawi, adakah kamu nak mendustakan Abu Hurairah? Kamu sabitkan cerita ni kepada orang ni, kamu nak pelawak tak nama Abu Hurairah tu? Maksudnya soalan tu penting. Ya, dia dengar pun tak masuk akal. Itu poin dia nya. Boleh tu? Jadi? Jadi qala, jawab dia, ma ukadzibu Abu Hurairah. Aku tidak mendustakan Abu Hurairah. Walakinni, tetapi aku ukadzibuka anta. Aku mendustakanmu, tak percaya. Sedap juga dia lipat kelik. Dia lipat kelik gitu. Apa harap cerita tu tak? Betul. Ya, gini cikgu, mesti nak baca saat ni. Hak ju cerita ni nama dia Abu Hussein. Abu Hussein ni cerita, kami duduk di satu pintu dan bersama kami ada Abu Saleh. Jadi Abu Saleh pun ceritalah Abu Hurairah cerita. Jadi adalah orang kata gitu ke dia. Dia pun jawab gitu lah seperti tadi. Okey. Dia kata maka fasyaqqa dzalik 'alal qurra yauma idzin. Ni ayat ni, maha sini. Bila dengar cerita tu cikgu, supaya kita duduk dengar ni lah. Fasyaqqa dzalik. Maka menjadi berat benda itu 'alal qurra, kepada pembaca yauma idzin, pada hari itu. Maknanya apa makna syaqqa tu? Apa makna syaqqa? Berasa berat. Supaya cikgu Zakaria duduk bimbang tadi. Bimbang benda tu. Syaqqa tu. Telah membimbangkan benda itu alal qurra, akan para qurra. Siapa qurra ni? Hak ahli kaji Quran. Bila Allah bimbang. Takut. Tu. Dah setara tumor syurga. Agak-agak kalau kita masuk, kita ni jadi berapa cikgu? Tu. Kalau masuk tak apalah. Masuk ke aku ni. Tu masuk pasal Ghazali tu. Dia bimbang. Okey, kita baca reka lah. Okey. Okey. Ni pula
Daripada Abu Hurairah juga cerita. Tirmizi ya. Dia Abu Hurairah kata Rasulullah SAW ada bersabda begini. Ma fil jannah syajarah. Nih. Tidak ada di dalam syurga satu pokok pun. Nah tu. Illa melainkan saquha min zahab. Melainkan ni batang dia cikgu. Batang ni maksud dekat bawah tu. Dekat bawah. Dekat bani dengan akar sekali tu. Melainkan saquha itu min zahab daripada emas. Gitu. Ada satu gambar. Hamba terjumpa, tahulah betul ke tak. Keluar satu bukit emas. Betul ke pelawak tak tahulah tu. Tapi sebelum ni dia kata bukan emas. Tiba-tiba berubah jadi emas. Dan lah ni, Nigeria, negara Afrika tu. Dia tengah keluarkan emas dengan banyak daripada bumi dia. Sebab Afrika pun cerdik dah lah ni cikgu. Dia tak bagi dah orang luar. Pok-pok Eropah ni mari teroka kekayaan dia. Afrika betul, benua Afrika. Bahagian selatan-selatan ke dia pada pasir. Dia teroka. Ada kan negeri presiden dia orang muda baru buat pertanian tu. Nama berapa Torres ke berapa. Dia proses mah. Jadi patutlah Afrika ni dia tak kaya-kaya pas sudah. Sebab kalau kaya menir dia kalah mereka mana tu. Jadi miskin ke puak dia. Siapa miskin siapa tu? Sekolah tak ada, ngaji tak ada, literik tak ada, kemudahan tak ada. Mari lepas tu masuklah dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Padahal puak tu nak cari kekayaan mereka. Biarkan masyarakat situ hidup miskin. Mari dia ni nama Ibrahim Torres nama. Mari dia ni nampak. Dia ubah banyak dah. Bangkit. Dan sebenarnya dia bangsa Afrika ni sebab dia duduk negeri panah, otak dia cerdik. Kalau nak banding dengan Mak Saleh yang duduk negeri sejuk banyak ni, cerdik orang otak di Afrika. Sebab tu arak ke apa semua, dari segi ingatan ke apa cepat. Sebab apa? Negara dia cair dan dia makan ni pun susu, daging, benda-benda gitu. Jadi otak tu fresh. Arak ke cikgu, dia dengar sekali supaya gang dia lekat. Kita ngaji tak letih lambat pun dia. Dia dengar gitu dia. Dia duduk dia dengar. Tak tulis ke apa? Dengar apa tu? Doktor pun suruh dia cakap. Bangun tu dia hurah sebiji-sebiji macam doktor ayat tadi. Arak. Pangarak. Sebenarnya sebab tu arak ni, dia bangsa yang bijak. Kerana tu, bila puak-puak Eropah nak bangkit, dia kena bodohkan arak. Bodohkan arak melalui penjajahan. Lepas tu, bodohkan orang Arab ni cara dia, miskinkan mereka. Supaya rakyat ni sibuk hanya duk fikir lagu mana nak boleh makan. Kita Malaysia ni, dia wis kejap ke bawah ni. Zaman Mahathir, pasal kita naik ke bangkit ke ekonomi kita. Bila dia nampak kita ni nampak cerdik, dia serang balik ekonomi kita. Sampai hari ni kita down tak naik-naik. Dia serang. Jadi, dia juga buat mari teknologi. Sebab apa? Tak boleh. Kerana Islam tidak hilang. Dengan apa ni, cikgu kata, kita kata, kekayaan dia bawa. Islam tak hilang di negara kita Asia ni. Asia Tenggara. Bahkan, dia nampak kebangkitan Islam tu makin
makin timbul. Cuba tuan-tuan tengok tahun 90 daripada 85 sampai ke 90, 95 sampai ke 2000, Islam makin bangkit. Jadi lagu mana nak buat? Kena punah kerajaan yang ada. Tu dia serai UMNO. Hak tu kita pelik. Macam mana Mahathir 10 tahun lebih awal sudah tahu UMNO akan tidak diundi lagi oleh orang Melayu pada tahun 2020. Dia tak tahu mana moga dia belakang boleh buat. Oh, Barat 108 bos. Gitu. Oh, Yakub gitu. Dia ni 108. Tapi marahlah orangnya. Kalau kita ayat gitu. Orang ni kalau ada nombor 108 ni, tak boleh buat gapo tahun ke bumi. Tak boleh setuh. Iya. Bukan. Dia ni dalam kod pok-pok tu. Tapi marahlah orang kalau kita ayat gitu. Baik. Cuma dia ngaku akhir ni. Dia kata, Pantai Timur ni buat apa miskin sebab dia tak tolong. Dia tak tolong. Dia menyesal lah. Sebab saya cukup benci kepada Pantai Timur kerana mereka parti PAS. Antara kesilapan dia. Jadi sekarang saya tolonglah. Saya kurang sikit. Betul sungguh. Dia yang tu. Dan kita pun nampak cikgu Pantai Timur ni bila Najib ambil alih nampak ada sikit perubahan, banyak cepat sikit. Baik. Jadi itu kedudukan dia, tuan-tuan sekalian. Negara-negara Islam ni kena bodohkan dengan penjajahan minda. Yang kedua, jajah perut. Jajah otak, jajah perut. Lepas tu, beri hiburan. Dan hari ni, pembodohan itu sedang berlaku di Saudi secara besar-besaran. Ulama tak boleh kata apa. Di tepi kan. Lepas tu dia promosi hiburan banyak-banyak. Okay. Dan sampai Ahmad Ullah Sokmo, sampai satu peribahasa ada dalam negara Mesir. Dia kata, laparkan anjing kamu, nanti dia akan ikut kamu. Tuh, kaedah dia guna. Dia ambil teori anjing, guna kepada manusia. Betul sungguh anjing ni. Lagu mana nak uji nak anjing? Anjing liar, tangkap, garang, bagi dia lapar. Lepas dia lapar, bila dia perlu makanan, bagi makanan, anjing tu akan setia kepada kita. Itu kaedah dia. Memang itu cara nak jinak anjing. Sebab tu kalau anjing sakit ke, anjing lapar ke, buat baiklah. Dia akan ingat kita sampai bila-bila. Itu di antara kebaikan anjing. Baik. Lepas tu kita baca lagi. Ini daripada Ibnu Abbas juga. Qala Az-zillul mamdud, pokok yang rendang itu, bayang yang rendang itu, bayang yang rendang, yang redup apa nama? Mamdud ni maknanya besar. Dia adalah syajaratun fil jannah. Satu pokok je dalam syurga. Kalau hadis ni tadi kaza, ni hadis ni, ma fil jannah syajaratun illa saquha tu, dia merujuk kepada pokok yang banyak ni. Tidak ada satu pokok dalam syurga melainkan batang dia daripada emas. Mana banyak pokok lagu tu. Bukan banyak. Jadi kalau kita jalan tu, tengok emas belakang. Emas semua. Oh, rasa atas dunia, rasa pakai rebah situ dah. Peluk hak tu emas, peluk hak ni emas. Tak tahu nak ambil mana-mana. Atas dunia. Lagi-lagi. Tadi kalau kita di syurga, suka lah, indah lah. Kalau atas dunia, Allah gila molek kita kata. Bahasa Allah ni tak? Kan? Allah gila molek lagu ni. Tak tahu lah gila apa jadi molek kan?
Orang lain ni. Tu. Dia kata budak-budak lain ni gila molek, jahat molek. Jadi kata Ibn Abbas, azilul mamdud, bayang yang teduh itu syajarah fil jannah. Ini satu pokok je dalam syurga. Ala saqin. Ia duduk di atas satu batang je. Di mana zilluha, bayang dia. Qadru ma yasiru raqib fi nawahaya mi'ata am. Pada qadar ma yasiru raqib, di mana berjalan orang yang naik kenderaan fi nawahaiha, di sekitar dia mi'ata amin. Lalu dia kata lagi, Abu Hurairah kata lagi, ni, fa yakhruju ilaiha ahlul jannah. Okey ni, sedap ni dengar cerita ni. Maka keluarlah kepada pokok itu, pokok hospoha ni, keluarlah kepadanya ahli syurga, ahlul jannah. Iaitu ahlul ghuraf wa ghairuhum. Orang yang duduk dalam bilik-bilik dan lain-lain lagi, keluar pergi kepada pokok itu. Fayatahaddatsuna fi zilha. Maka semua orang yang dalam syurga tu, dia nak cerita besar tak besar, keluar, pergi duduk bawah bayang tu, boleh buang semua sekali bawah bayang tu. Allah je. Cerita ni, tak boleh nak fikir kita. Orang masuk syurga selamat tu, pokok boleh meneduhi semua ahli syurga. Agaknya iyalah kalau batal berpusing 100 tahun. Bayar dia tu tak tahulah bersama mananya. Begitulah. Qala dia kata lagi, fayastahi ba'duhum. Maka seronoklah setengah mereka. Wa yazkuru. Dan mereka pun tiba-tiba duduk tengah bawah pokok tadi tu. Sebut semula lahwa dunia. Sebut semula keseronokan dunia dulu. Jadi duk sebut okey hak Jamil dulu, duk rakyat cerita tok laki dulu, kita ni kau tok laki baru. Lagu mana? Oh, abang kita hak dulu lagu lain abang. Agak abang hak baru ni mengetak bulu ke tak? Marah tak? Jadi maka bila dia duk sebut gitu, fayursilullahu rihan minal jannah. Maka Allah pun hantar satu angin. Fayursilu, Allah pun hantar satu angin minal jannah, daripada syurga itu, tiup pokok tu. Tiup pokok tu. Fataharraka tilka syajarah. Maka taharraka, bergeraklah tilka syajarah. Pokok itu bikulli lahwin fid dunya. Pokok tu bergerak dengan segala kelalaian hak di dunia dulu pun hilang habisnya tiup di angin. Duduk le syurga dah dua ayat hak dunia apa ni. Gila maksud dia nya. Jadi dah kita boleh rumah baru. Duk sebut apa? Terkenang ke masa dulu ya. Tidak gitu kan? Ni duk main lagu Piramid lagi, ingat lagu. Terkenang ke masa dulu gini-gini. Tak payahlah. Boleh duk sebut hak dunia. Tak ada belah mana. Cuma Ibnu Katsir kata, tak apalah, ni cerita sahabat. Ibnu Katsir kata, hadza asarun gharibun. Ini cerita sahabat yang luar biasa. Cerita pelik aku. Asar ni cerita sahabat, bukan hadis. Tetapi wa isnaduhu jayyid. Sanad dia kuat. Qawi. Hasan. Molek. Maknanya tidak palsu. Ada ni. Maknanya Abu Hurairah royak sungguh ni gini. Okey. Abu Hurairah pula. Ibn Abbas ni. Memang dah. Kalau kita ngaji dalam cerita-cerita Ibn Abbas boleh royak pelik-pelik. Jadi tak boleh. Dalam syurga kita duk sebut pasal dunia. Tapi mesej manusia dia suka sebut orang dulu lagi. Walaupun ada dah dia ni duk bawa barang baru tangan dia ni. Tapi tak boleh lawan Jamil dulu juga. Sebab kita orang tua lah cikgu. Duduk sambil lah ni, pas kita duduk ayak. Sedap Jamil dulu, budak-budak welon ni, mu tak rasa sedap Jamil dulu tu. Nah, kita rayak ke budak lah ni. Gak dia boleh rasa ke tak?
Dia tak boleh rasa, dia pun kata, oh, duk cerita apa dulu. Kira orang lain ni, mungkin kita jadi lain ni. Tapi memang betul. Generasi kita ni kan, generasi Y, cikgu. Ha? Kita ni generasi XX. Kita ni generasi X. Jadi generasi X ni dia dah 3 peringkat alam. Peringkat primitif. Hak sampai orang jalan kaki tak ada kenderaan lagi cikgu. Zaman pendekar tu dia dah lagi. Lepas tu dia masuk zaman peralihan, dia panggil tahun 80-an. 80-an tu zaman era perubahan kepada teknologi. Lepas tu lah ni dia teknologi kuno dah. Dia masuk artificial dah, AI dah lah ni. Jadi dah lagi buat kita orang ni. Sebab AI ni antara maklumat akhir zaman dah sebenarnya. Ilmu yang kita kata buka sebelum datangnya Dajjal. Tu. Jadi buat kita ni dah, memanglah anak-anak kita dulu-dulu tak ada lah main ikat ikan dalam sawah, main kot celah-celah hutan. Okay. Jadi dia tak ada nak rasa dunia persilatan, perguruan, dia tak ada nak rasa tu benda-benda tu. Kita dulu dah lagi hujung-hujung 13 purnama, 12 purnama. Ingat tak orang bila dulu? 3 purnama perjalanan. Dah lagi zaman tu. Tu pun ujung sangat dah. Ujung sangat dah. Okey. Sebab zaman kita ingat tu teknologi masuk dah slow-slow. Ingat tak teknologi apa hak paling awal yang sapa kepada orang biasa? Tu lewat dah cikgu. Hak sebelum tu. Teknologi hak lebih awal lagi pada tu. Radio lewat dah. Sebelum tu lagi. Untuk kita orang kampung. Kamu tengok traktor. Zaman tu. Traktor dah mula bersaing dengan kerbau lembu. Hak buat bajak sawah apa semua itu. Dah mula masuk. Maknanya orang kampung dah mula kenal. Itulah zaman yang kamu tengok mula berakhir. Mula berakhir. Dulu sebelum mari traktor cikgu. Semua kerbau lembu. Kamu dah ingat lagi tu. Tak ada lagi masa tu. Traktor. Orang kita kecil-kecil lah. Lebih kurang wafir tu. Umur dalam 10 tahun gitu. 9 tahun. Penuh padang ni. Dengan kerbau. Allah suka lah. Meriah lah. Siapa? Tak si duduk di rumah. Nak gimana? Mau pergi padang. Mana? Suka sebab semua orang keluar dalam sawah. Semua orang duduk tanah padi. Meriah. Sana orang tanah padi. Kita semua. Pak kita suka berderak penuh. Boleh hobi kayu, hobi stella, hobi badak. Klik kenyai. Tak minum. Dah lah. Seronok. Tak pakai yang seluar pendek selah ya. Tak pakai orang lain dah. Selipar-selipar kasut apa tak ada. Kita letung. Mana. Tapi seronok hidup. Nak sukanya kita lalu tu. Nak pergi mana pun tak? Tak ada nak pergi jalan-jalan. Bertidur. Tu, mau ambil saji aku tu ada ubi makan dulu. Padahal dia duduk cedang tengah padang. Dia duduk tengah kerja, suruh kita makan. Biar kita tak siap. Mau makan tu aku bawa banyak tu. Tak habis tu makan. Nak cerita rezeki cikgu sama itu. Sedaplah hidup. Allahu Akbar. Nikmat sungguh. Lepas tu Tuhan jaga pula. Makanan dia letak gitu. Semut tak pergi urung. Tak pergi. Dia letak gitu-gitu. Tuhan jaga sungguh. Nikmat hidup. Dah lah. Lebih kurang ya cikgu. Tak? Cikgu duduk ni kan? Zaman tu kereta pun tak ada lagi. Zaman kerbau. Ada kereta api. Kereta api ada. Sebab British buat awal lagi kan.
Betul lah. Baik. Sukalah. Dengar. Baik, kita baca lagi. Ni cerita. Ni dia kata, Maimun cerita, Amr bin Ma'mun kata, Sab'una alfasanah. 70,000 tahun. Tak apalah hak ni sikit ya. Hak ni pula, Allahu Akbar. Ni daripada Amr bin Maimun juga. Dia cerita, dia kata apa? Mamdud tu, 500 alfi sana. Allah. 500,000 tahun. Cikgu. 500 ni 500. Alfi ribu sanah tahun. Besar cikgu. Besar. Okey. Kita langkau lah sebab duk cerita tula yang nampak ni. Kita pergi yang ke 60. Habis dah nota. Siapa muka surat berapa mau bagi? Kita baca ni 8. Kata sebenarnya nak pergi hawa nak pergi ngelai juga ni. Tak boleh kena pergi nyanyi sayang. Baik benar tak gamak. Jadi dia ni ahli-ahli kita kata. Kata Ibnu Mas'ud, al-jannah sajsaj. Oh ya, amo tak aja dengar ni kalimah sajsaj ni. Kopi dulu tengok. Sini. Okey. Dia kata apa? Al-jannah sajsaj. Kama baina tulu'il fajri ila tulu'is sams. Dia kata syurga itu ada udara atau suhunya sejuk nyaman. Sajsaj. Sejuk nyaman. Lama tak aja dengar ni perkataan ni. Seperti waktu antara terbit fajar hingga terbit matahari. Itu keadaan syurga. Maksudnya daripada fajar subuh sampai naik matahari kan, bila naik matahari kan bau kering kan. Itu je lah waktu berembun. Gitulah syurga. Sejuk, nyaman. Sukanya lah cikgu. Dia gitu ya. Dia gitu ya. Lepas tu dia tak ada bayar mana. Dia tak ada mana siang. Tak perlu ngatuk tidur apa dah. Jadi sajsah ni dia panggil sejuk yang menyenangkan, suhu yang sederhana, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Yang ini menggambarkan suasana yang tenang dan menyamankan sebagaimana waktu mula naik fajar sampai naik matahari. Singkatlah. Dia tersingkat pada waktu pagi. Yang lazimnya tenang, damai dan nyaman. Jadi menjadi kiasan untuk keselesaan dan kedamaian syurga. Tapi kaya bahasa Arab ni. Sajsaj. Habis bahasa di mana. Tak boleh nak terjemah hamba tak kerti tu. Dia kata waqad taqaddamatil ayat, dan benar ni banyak dalam ayat dia seperti wa nudkhiluhum zillan zalila, ni ayat. Dan kami masukkan mereka ke dalam bayang yang teduh. Zillan tu bayang, zalila meneduh. Itu dia. Ayat lain pula ukuluha, makanan dalam syurga itu daimun, ada sepanjang. Wazilluha, bayang pun daimun, ada selama. Allah, sedapnya duduk cikgu. Ya Allah, berilah kami kata. Beri. Dan ayat lain. Fi zilalin wa uyun. Orang duduk dalam syurga ni, duduk di dalam bayang. Wa uyun dan air, iaitu mata air. Itu dia. Lepas tu habis tu kita masuk wa ma'in maskub. Apa dia mana ma'in maskub? Kita bincang ni air yang mencurah-curah, betul tak? Maksud dia yajri. Yajri mengalir. Kata As-Sauri yakni yajri fi ghairi ukhdud. Dia mengalir bukan dengan melalui macam parit gitu dah.
mengalir dalam bentuk berpanjangan lah maksudnya. Nanti kita tengok apa maksudnya. Berterusan. Itu dia. Tidak putus-putus. Tidak putus-putus. Tu dia panggil ukhdud. Jadi sini dia panggil fi ghairi ukhdud tu maksud dia. Kita tengok dia syarah ke mana. Ni mengalir tanpa parik atau saliran. Dia cek GPT ni dia kenal dah hamba nak lagu mana tu dia rayak selalu gini-gini. Dia tahu dah hamba. Dia kenal dah hamba. Nampak kita beli dia ni beli. Kabar-kabar dia potong 100 sebulan. Nak bayar dia. Bayar jing yang tu pakai perut jing kau ni. Lah perut jing ni pakai po 100 sebulan. Okey. Jadi yajri itu maksud mengalir, biasanya merujuk kepada air. Ghairu ukhdud tu maksudnya tidak memerlukan saluran buatan. Tapi ia mengalir secara semula jadi. Anak fikir tak boleh tu macam. Kita duduk faham kan lu ngalir ada parit. Betul tak? Jadi esok tak tahulah dia mari ngalir kat tapal kita apa pakai. Nak kat dia pun mari peringat tobik. Tak si berhenti mana tak. Lagu mana cikgu? Jadi kalau kita maksudnya dia mari tu tak perlu parit cikgu. Lagu mana? Kalau kita kata kecek gini lah. Dia terbang mari tu, mari sungai. Mari ikut depan kita. Tapi tak ada parit. Lagu mana cikgu? Gitu. Dia mari. Lagu mana Kak Noh? Agak-agak kita nak mikir ke mana tu? Kalau kita atas dunia ni kita nampak awan. Betul tak? Takut esok-esok sungai tu sebuah awan begitu. Mari cari air. Kita berasa nak, dia pun mari depan kita. Kita pun ambil minum. Ajaib. Masalah tu. Tak boleh nak fikir. Ini seriang boleh rumah baca dia. Merasa apa? Rasa ini ayat. Tak tahu nak ayat mana. Gitulah. Allahu Akbar. Hebat semua. Baik. Lepas tu Quran ayat. Fiha anharun. Dalam surga ni ada sungai-sungai yang banyak. Mimma'in. Daripada air. Ghairi asin. Yang tidak lecah. Pasal tak lecah-lecah ni? Bukan lecah Melayu Kelantan tak. Lecah sebenarnya rasa payau ke tak ada. Berasa sedap. Gitu. Jadi kalau kita minum air pahit, berasa klorin. Kalau minum air tanah, berasa telaga, berasa tanah. Betul tak? Ni tak dia, ghairi asin. Kalau minum air laut, masing. Jadi kalau minum air sungai, rasa macam payah. Ni tak, ghairi asin. Baik. Lah ya deh. Bila kita baca cerita-cerita daripada Nabi ni, suruh semangat sikit. Okey. Lepas tu dia kata apa? Kita masuk sini pula. Tepat wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ayat ni. Kita masuk ayat ni. Dia kata di dalam syurga ni dia ada buah yang banyak. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Ni cerita buah ni. Buah yang banyak yang tidak pernah putus. Buah semua itu. Wala mamnu'ah dan tidak dimiliki. Maknanya bebas. Siapa nak ambil boleh ambil. Gadang ada semua ambil pun tak apa. Kalau hak kita pakai kata matan kita buah semua. Lepas tu orang lain pun buah kita belakang juga ego. Betul tak? Lepas tu dia pakai buah tak berhenti belakang. Nak jual tak laku. Kita pun ambil lah siapa dia nak. Hak musim pun free. Tak laku dah. Tu dia mau kata kalau kita kecek secara tauhid. Buah tahun ni tak ada ego. Nak jual apa murah banyak manusia. Dia tak boleh nak fikir ubah otak dia ni. Patut dia kata alhamdulillah buah tahun ni siapa ko tak boleh nak jual sebab banyak doa.
Jadi boleh free belaka. Patut gitu. Tak payah tak payah nego. Sebab orang kita ni yang bikin nego tu nak kaya. Jadi bila buah dah banyak belaka tak laku nak jual, tak molek lah. Pasti dia kata mana? Oh, kalau jadi baca tanah gitu. Dia baca kat si. Tu orang panggil ayat-ayat tidak bertauhid. Tidak bertauhid. Yang jadi baca tanah tu sebab kita tak mikir. Buah yang banyak tadi sebenarnya kalau kita pungut sekaligus, ambil isi dia, proses, jadikan dia macam apa? Ni, hak benda kita boleh simpan. Jus ke jam ke apa. Bolehlah makan setahun, 2 tahun. Tapi dah kita malah. Demikian nak jual tak laku, main borok kereta. Tu je otak kita je. Sebab tu Tuhan tak beri banyak rezeki buat kita. Dia tahu dah beri banyak bodoh lalu buatmu. Beri sikit baru cerdik. Lepas tu beri mahal. Jadi kalau beri banyak murah bodoh lalu manusia. Malah mikir dah. Betul tu dia tengok. Jadi sebab tu buah durian bila 20 hias kilo ke apa semua kan. Pakat pergi tanam kotu tanam kau ni. Sebab sikit. Jadi hak tu hamba kan lagi beli buah durian mau cari. Hak koyak tak ada ke hak koyak dah. Hak dia koyak buah le bekas tu kan. Mau beli hak tu. Dia pun kata kalau 2 tak boleh kan. Dia ambil lah 300. Kata tak mesti nak 2 ya. Enggak 2 pun. Gini lah wan, ambil lah 35 ya 2. Utang hamba. Moga 2 bekas tu 2 butir dah. Hak orang sebelah mari timbang 2 bekas kalau 80 ya. Wah dia ni beli kulit mahal isi sikit ya. Beli hak koyak lah tak payah koyak, boleh makan selalu. Dia kata tu lah, nampak tak apa nama molek dah. Redha je lah. Ni kat nak molek berlaku. Betul tak ke? Hakikat dia ni, bila kita beli warian dengan kulit ni, kita beli kulit dan butirnya. Isi tu sikit je. Jadi dalam syurga, fakihah kathirah. Di dunia, fakihah qalilah. Maktu'ah. Mutu. Mamnu'ah. Dimiliki. Tu kena beli. Tu cerita bab buah. Lalu dia kata kan, dia kata ni. Wa indahum, di sisi mereka ini, minal fawakih al-kathirah, daripada buah yang banyak al-mutanawwi'ah, yang bermacam-macam tu, fil alwan, ingat le bawah ni kan, cikgu? 782 warna ke berapa pun. Nah, fil alwan tu rasa, ma la ainun ra'at. Apa yang mata tak pernah tengok. Wala uzunun sami'at. Dan apa yang telinga tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak pernah ada lintasan pun di hati manusia. Jadi kita tak boleh nak mikir pasal tu. Cukup lah ni. Buah banyak tak habis nak baca dah lah. Semalam jula banyak. Hari ni buah banyak kita berhenti tu. Nak gingal lah entah. Baik. Terima kasih sahabat semua. Relax ngaji lah ni. Tak kena mikir hak pelik-pelik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم يسر ولا تعسر اللهم تم لنا بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أت نفوسنا تقواها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم